Bagaimana nak simpan RM10,000 dalam masa 2 tahun bagi mereka gaji RM3,000 dan ke bawah. Saya bila ditanya soalan ini, in my mind, saya terus come up with 3 ways. Benda ni anda boleh guna untuk nak hit your first 50,000, RM100,000, belum ada simpanan lagi, nak break your first 1,000. Kalau anda amalkan, insyaAllah anda boleh capai. Cara yang pertama, lihat dari sudut pandang simpanan terlebih dahulu. Benda tu paling simple, no brainer. Semua orang boleh buat. So let's say lah gaji anda RM3,000. 2 tahun ni bersamaan dengan 24 bulan, betul? RM10,000 bahagikan dengan 24 bulan, anda akan dapat RM416 sebulan. So adakah possible untuk simpan RM416 sebulan? Nak tahu possible tak possible? Okey, bahagikan dengan RM3,000. Anda akan dapat roughly about 14% lah. So, it is possible. 14% kalau anda follow saya punya 3 bank system. 50, 30, 20. 20% untuk simpanan. So, untuk simpan 13 atau 14% sebulan is less than 20%. So, kalau anda nak genapkan kepada 15% pun boleh juga. 15% daripada RM3,000 adalah RM450. Nice. After 24 months, boom, anda dah ada RM10,000. Tahniah. Itu cara pertama, paling senang. Cara kedua, pelaburan. So, berapa modal yang anda perlukan untuk melabur? Sediakan modal RM3,000. Laburkan duit RM3,000 ini ke dalam pasaran saham Bursa Malaysia. Saya tak nak anda target 100%, 50%, 20%. Tak perlu. Anda hanya perlu target 5% a month. Cukup. Which is not a lot RM3,000 kali dengan 5% baru RM150. So anda boleh pilih untuk belanjakan RM150 itu, tapi bila anda belanjakan, anda tak boleh nak kembangkan duit anda ini kepada RM10,000 lah. Once anda dapat RM150, anda laburkan kesemuanya untuk bulan kedua. Target 5% sahaja, anda akan dapat RM157.50. Bulan ketiga ni modal anda RM3,307.50. Target 5% juga sekarang menjadi RM165 pada bulan ketiga. Dan seterusnya. Ini yang saya namakan konsep compound interest. So, anda maintain 5% every single month selama 24 bulan. Anda akan hit, to be exact, RM9,675.30. Mungkin bulan yang ke-25, yes, you will hit 10,000. Simple. Tapi kena belajar lah. Kena ada ilmu. Nak tahu, boleh klik link yang ada dalam description. Cara yang ketiga, cari pendapatan untuk capai RM10,000 dalam masa 2 tahun. Itu paling senang bagi saya. Caranya macam mana? Kira RM10,000, bahagikan dengan 24 bulan, anda kena cari pendapatan sampingan sebanyak RM416. Then, cari produk. Anda boleh cari produk RM1,000, produk RM500. Saya suka produk RM50. So, saya gunakan produk digital. Good news, saya pun ada juga kelas mengajar orang bagaimana nak membina produk digital anda. Yang pertama, RM416 sebulan bahagikan dengan 4 minggu, anda kena capai RM104. RM104 kalau bahagikan kepada RM50 bermaksud dalam seminggu saya kena jual produk berharga RM50 yang keuntungannya saya dapat 100% kepada 2 orang. Kalau anda rasa, mahal sangat RM50, anda nak jual produk RM25, boleh? Kena cari lebih sikit 4 orang. So, mana satu pilihan anda? Pilihan pertama, simpanan macam biasa. Saya syorkan MCM, Money and Cash Flow Mastery. InsyaAllah, anda boleh bina simpanan anda in no time. Cara kedua, pelaburan. 5% every single month. Ini anda boleh belajar teknik yang saya develop, iaitu saham profit method. 4 teknik mudah untuk melabur dalam pasaran saham Bursa Malaysia. Cara ketiga, bagi mereka yang nak generate income. Kalau anda nak belajar macam mana nak develop your first digital product, grow digital income. Semuanya bertujuan untuk bantu anda capai objektif anda. Tak kisahlah hit RM10,000, tak kisahlah gaji berapa sekalipun. InsyaAllah, there's always a way. Sebab yang paling penting apa? When there's a will, there's a way. Paling penting, usaha itu. Komitmen dan willingness, kesanggupan untuk anda capai objektif yang anda tetapkan. Pastikan anda aplikasi supaya anda dapat result. InsyaAllah. That's all from me. See you in my next video.